Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey, hari ni Atuk menebing lah. Atuk menebing. Semalam Atuk menebing kumpau berdarah semalam. Pagi tak mau makan langsung. Air keruh hari ni cantik, dia jernih sikit. Mudah-mudahan ada hasil lah. Hari ni memang nampak cantik air dia. Air dia nampak cantik, geng. Tak boleh lepaskan peluang. Hari ni patut Atuk ada hal, tapi Atuk mancing awal. 7.30 ni Atuk dah turun, sampai 9.30 lah. Ada tak ada Atuk balik sebab Atuk ada urusan. Kalau sampai 9.30 tak ada Atuk balik juga sebab Atuk ada kerja nak buat. Air dalam tak berapa keruh, tapi tak nampak kelibat ikan. Adalah lampam punya kelibat standard lah. Lawat tak nampak. Apa-apa pun, jom Atuk nak setting. Okey geng, macam biasa geng, sawit peram. Batu kecil, main apung. Ada makan geng. Tak lekat geng, makan. Hancur tak kena mata. Okay, kan kita tunggu umpan baru. Kita tengok. Atuk rasa ikan kecil lah makan. Otak umpan lah.
lekat geng. Tak lekat geng. Tengok umpan. Okey geng, kita test sini. Kita test sini. Pindah lagi geng, pindah depan sikit. Tak makan langsung. Langsung tak makan. Pindah depan sikit. Cari spot yang ada rumput-rumput sikit dalam air. Ikan. Angkut. Ikan. Lampang kunyit je geng, kecil ah. Lampang kunyit. Sangkut kat depan tadi. Kecil je geng, atuk lepas balik lah. Okey geng. Pot last geng. Pot last. Ada tak ada atuk balik lah. Last. Dah pukul 10 lebih dah. Dah pukul 10 lebih. Last lah kira. Kalau ada lah.
Pot last geng ya. Sawit. Bismillah. Okey, mantap. Rambut atuk simple je. Rambut atuk memang simple macam ni je. Orang lain cara lain lah, cara atuk macam ni. Ada yang sahabat yang tanya, rambut atuk tak jelas lah atuk buat. Nak tengok atuk buat macam mana. Macam ni. Nampak? Atuk masuk dua macam ni. Lepas tu atuk simple atas ni. Ni teknik atuk lah. Sebab selalu sangat lucut kan. Atuk upgrade lah mata ni. Kurang lah sikit dia punya lucut. Simple je. Ini cara atuk lah. Orang lain atuk tak tahulah. Masing-masing cara lah. Sini letak batu. Kumpul batu. Ini atuk main bawah lah. Kalau air dia laju sikit. Air laju sikit. Sini dia tak boleh main apung. Timbul main apung. Ni dah ikat batu. Sini simpul. Untuk letak dekat pin. Dekat cili. Macam ni. Ni tengok. Ni mata tadi. Macam dah kena lah. Lampam. Lepas tu ambil kopik biji sawit ni. Masukkan tengah-tengah. Dah kena. Lampam. Atuk lilit dengan getah umpan. Supaya dia tak pecah. Sebab sawit peram kan. Atuk lilit. Bagi kuat. Kalau tidak dia hancur. Nak terbang. Makan tak ni. Ikan. Itu atuk picit sikit lah. Bagi dia berminyak. Sawit peram. Sangkut. Ikan ada geng, sangkut. Takkan atuk nak pergi lagi ke sana, mengap. Okey geng. Ni lampau atuk bawa balik lah. Ada saiz geng. Lampau ada saiz. Tadi yang kecil sikit atuk dah lepas kan. Tengok. Pul. Hancur lu. Okey geng. Ni dia. Ada saiz lah. Ni atuk bawa balik lah. Boleh goreng ni. Lampau Jawa. Okey. Tak lekat geng. Sayang. Dah tunduk pancing tu lah. Tak lekat. Tunduk dah. Kasar tu geng. Sayang betul.
Okey kan. Okey. Atuk dah tamatkan sesi mancingan lah. Hari ni atuk pergi 1, 2, 3 tempat. 3 tempat atuk pindah lah. Dapat seekor lampam kunyit tadi kat luar, atuk dah lepaskan. Ni dapat satu ekor lampam. Lampam Jawa. Tapi ni atuk bawa balik lah. Atuk nak goreng lah. Okey. Sampai di sini sajalah atuk mancing. Lain kali atuk repeat lagi lah. Ikan kurang nak makan lah. Jelawat tak ada. Mungkin dia dah naik sampai atas lah. Mungkin. Dekat bawah dia tak ada. Dia dah naik sampai atas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.